Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita tak jumpa dalam kaedah untuk cepat boleh baca. Hari ini ada gapo motif gapo nak mari bicara untuk mari budak kita boleh cepat boleh baca. Saya nak beri contoh. Satu contoh, lepas tu kita klik merenungkan apa dalam papan hitam ni tulis. Ni tulis kalimah kata lado, cara, jala, lawa, bunga. Ini satu perhatian kita. Wapo lado kena dalih dida. Wapo cara kena dalih dira. Mengapa jala kena dalih di belakangnya la. Lawa wapo kena dalih di huruf waw. Bunga wapo ngo tu kena dalih berbunyi bunga. Berbanding belah ni pula sano. Baca bunyi sebuah dalih tapi wapo tak tulis alih. Kata bunyi baca bunyi sebuah dalih tapi tak ada tulis alih. Sebab apa? Saja kata bunyi-bunyi sebuah dalih, bunyi surah alih surah a, tapi tulis tak ada bunyi, tak ada tulis huruf alih, tak ada bunyi a. Bunyi namo tulis tidak ada alih, tapi apabila baca bunyi surah alih surah a, bunyi surah a. Sebab gapo? Hani apa nak boleh? Hani apa tak lepas tak boleh. Tapi bunyi a, hani bunyi a boleh, hani bunyi a tapi tak boleh. Sebab gapo? Sini. Biasa jumpa dak? Biasa fikir dak? Sebab gapo? Ada gapo dalam kalimah di antara kalimah ni? Jawapannya adalah ni apa panggil hukum derlung dan juga luar derlung. Dalam Jawi ada hukum. Biasa dengar tak? Derlung dan juga luar derlung. Gapo hukum derlung? Gapo hukum luar derlung? Kita akan kupas pada episod akan datang. Tunggu. Ditengok kita jumpa pula. Derlung, gapo derlung, luar derlung. Hukum luar derlung, gapo hukum luar derlung. Kita akan jumpa pada episod akan datang. InsyaAllah.